Siapa kata nak buat burger sedap kena beli pencamahan? Hari ni saya nak tunjukkan rahsia burger homemade yang juicy dan juga wangi menggunakan rempah masak Cap Bunga Rose je. Nak buat burger homemade yang sedap? Jom tengok video ni sampai habis. Untuk burger kali ni saya menggunakan burger daging. Kalau nak guna burger ayam pun tak ada masalah. Saya sapu sedikit pelantar pada bahagian daging dan juga roti burger. Untuk rempah masak ni digabungkan dengan rempah ratu tradisional yang bau masakan daging lebih wangi dan menyelerakan. Saya hanya letak setengah sudu sahaja pada daging. Untuk rempah ni dia rasa seimbang, tak pedas, tak terlalu kuat sesuai untuk semua peringkat umur, termasuklah anak-anak. Rempah masak Cap Bunga Rose ni juga membantu daging cepat empuk dan juicy walaupun dimasak dalam masa sekejap. Dah siap tu, saya sapukan satu sos iaitu saya campurkan mustard, mayonis dan juga saya campur dengan sos cili. Untuk sayuran pula saya letakkan sedikit salad, kemudian saya letakkan daging yang kita masak tadi, tambah lagi sedikit sos kita. Ada orang suka timun biasa tapi yang ni saya gunakan timun jeruk iaitu pickle. Boleh dapatkan di pasar raya. Untuk lapisan terakhir saya letakkan lagi salad, kemudian saya letakkan daging yang kita buat tadi. Masukkan juga sos banyak mana yang kita nak. Saya letakkan sikit bawang merah, kalau ada yang nak boleh letak, kalau tak nak pun tak apa. Lepas tu kita tutup dengan roti burger. Nak makan burger saja pun tak ada masalah, tapi saya letakkan sedikit fries dan juga ayam goreng crispy. Kalau nak masak daging burger yang wangi dan rasa dia padu, tak payah pening cari banyak perencah. Cukup satu sudu rempah masak Cap Bunga Rose pun dah okey, dah boleh buat burger, barbecue ataupun kari jadi sedap lain macam.